Petronas Petros, biar mahkamah tentukan, kata Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof berpandangan isu pertindihan kuasa antara Petronas dan Petros wajar diselesaikan melalui kes di mahkamah. Fadillah mewakili gabungan Parti Sarawak GPS dalam Kerajaan Perpaduan. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azlina Mohamad Said memaklumkan bahawa Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 tidak mengandungi peruntukan berkaitan pemilikan, pengurusan atau pengawal seliaan sumber minyak dan gas serta tidak menetapkan peranan entiti petroleum seperti Petronas ataupun Petros. Semalam kerajaan melancarkan dashboard MA 63, satu saluran rasmi untuk memaklumkan status 18 perkara dan 20 perkara yang dijanjikan kepada Sarawak dan Sabah ketika pembentukan Malaysia. Fadillah mengambil peluang itu untuk memaklumkan bahawa 15 perkara dalam MA 63 masih berada dalam peringkat rundingan yang rumit. Dia menyatakan 13 tuntutan telah diselesaikan. Namun bulan lalu, Timbalan Perdana Menteri Fadillah menyebut 19 perkara telah diselesaikan. Entah apa yang berlaku dengan 6 tuntutan yang dahulu selesai tapi kini tidak. Mungkin Fadillah boleh memberi penjelasan.